Okey, hari ni ada treat terkejut. Kita akan pergi ke Sungai Relan. Assalamualaikum warga YouTube channel. Okey, hari ni saya ada trip terkejut. Saya nak pergi ke Sungai Renung. Okey, katanya Sungai Renung. Betul lah? Sungai Renung. Kenderung. Kenderung. Apa dah? Lokasi sungai yang kami tuju dekat Sungai Kenderung ini, kami tidak pergi ke Sungai Kenderung yang tempat asal perkelahan itu. Kami pergi depan sedikit, iaitu di gigi jalan utama. Jadi sejurus tiba di simpang signboard ke Sungai Kenderung, kami luncur ke depan sedikit. Sebelum titi, kita akan ada nampak sebuah biji rumah di sebelah kanan, dan kami masuk ke laluan rumah tersebut, dan kita akan lalui kawasan laluan kampung ini, jalan bertanah ini, sehinggalah menuju ke lokasi yang kita cari. Boleh turun lagi lah. Boleh turun lah. Ke parking. Ada sungai pun. Abah, Alhamdulillah dah sampai. Woi. Boleh mancing ke? Boleh. Tunggu janda tadi. Oh. Ada ke main pancing dia jalan dengan ala ke Sungai Renung pond tu ya. Oh, dia kata nak mandi. Tak sabar mandi dah ni. boleh apa? Pakai tu rumpit yang boleh. Ni boleh buat gadget ni. Oh, boleh buat tapak kemah dah ni. Oh dah, boleh dah pakai kemah. Luah ni. Boleh dah. Boleh. Ai sumbai kan. Apa jatuh wah. Ha. Kita cover video sikit. Ni dah letak dah ni. Kawasan bawah ni lapang. Wow. Sebelah sana air macam laju sikit. Tapi sini lapang kakao lah. Boleh lah. Tak telefon dulu. Wah. Kita tak sabar nak masuk dah ni. Sebenarnya. Sejuk ke? Aku deng. Amah. Push. Sedap je ni air. Ui, sejuk. Ui. Juga ni. Oh, air. Jalan dulu. Sejuk sangat air. Sejuk. Kat saya. Bagi kat saya nanti. Ke kat kereta Amang. Sini pun sedap mandi ni. Lari. Itu bahaya. Sana jangan. Okey Den. Air laju situ. Mata dia gebutu. Sejuk. Tu kaki nampak tu. Para paha. Sejuk. Amah sini Amah. Jalan. Dua, tiga.
Gunung Stong atas tu. Ya. Gunung Stong. Negeri Kelantan. Ada gunung Stongkan. Bang. Sesuai ni untuk anak-anak mandi kat sini. Tapi sejuk. Terjun Ifah. Ha? Terjun. 1, 2. Okay, sekarang projek kita nak pergi kat depan tu. Situ. Kat depan. Oh, pasir dia tenggelam lah kaki. Oh. Tepi. What? Ikan pun tak ada sini ni. Ikan kat atas tu. Dia sorok. Dekat atas tu ikan banyak tu. Situ. Kawasan lapang ni mana ada ikan. Tapi kalau nampak ikan, nampak seketul-seketul ni. Tu pergi sana tak ada ikan. Oh, pergi sana tak ada tu apa? Oi, penat. Kaki tenggelam. Jumpa barang rare. Ha? Wow! Apa tu nak tengok? Dapat jumpa rantai ni. Rantai emas. Cari hantu karen. Bukan. Mana tahu ada emas kat sini kan. Kaca. Ada kaca. Okey. Air kat sini dia laju tau. Jadi nampak macam pusing dan dalam. Tahulah, saya rasa dalam. Budak-budak tak boleh ikut. Tadi dah pergi dah apa? Dalam, tenggelam tadi. Batu rare kat sini ni. Oh, ada ni. Wow. Macam gua. Okey, atas tu dia dalam sikit. Memang sedap lah kalau orang muda-muda mandi kat sini. Memang terbaik. Kaki, nampak kaki dia dalam tu. Sejuk. Cuma sini ni air gunung kan. Jadi kena beringat kepala air. Pastikan dulu hari tak hujan sebelah malam. InsyaAllah lah kawasan ni terbaik. Memang best lah kat atas tu. Kalau nak menjala ikan, tak pasti lah mancing ke. Kawasan atas tu nampak macam menarik lah. Tapi saya tak berhajat pun naik ke atas tu. Cukup setakat dah duduk di sini. Saya nak healing-healing. Kat sana pun ada member tengah buat unggun api nak masak Maggi lah. Wow. Tak pasti lagi. Sedapnya. Okay, kawasan ni batu. Saya tengah cari batu lepek-lepek macam ni untuk nak mengurut badan kan. Lah ni dah tua-tua ni. Apa? Duk sakit-sakit urat ke apa. Ni duk cari batu yang
Yang molek yang molek. Yang boleh nak pegang nguruk. Yang sedap pegang nguruk. Cantik batu kat sini, cantik bulat-bulat. Serius, bulat-bulat batu kat sini. Tengok sini. Saja nak tengok kayu ni. Tenggelam ke tak? Bergerak juga kayu ni. Nak buat akuarium ni. Tapi bila dah kering ni, biasa dia akan timbul dulu. Okay, batu ni ada klip-klip. Nampak tak klip-klip dia? Saya duk cari batu unik. Batu ni pula dia ada dot. Kena tanya ahli arkeologi ni. Kadang batu daripada atas bukit ni menyusur ke sini kan. Cari batu. Okey, sampai situ sahaja kita punya jelajah mandi sungai di sini. Alhamdulillah, jumpa lagi next episode. Okey, sampai situ saja kita punya vlog kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Ini memang tempat yang menarik. Kalau nak camping, nak tidur sini memang terbaik . Serius. Saya boleh bagi rate 4/5 bintang dekat sini. Sebab apa? Privacy tu ada dan orang tak ramai. Okay, good. Panjat. Nak. Aduh. Kapal. Boleh. Mari sini. Pegang. Pegang. Jalan. Pegang. Oh. Boleh. Pegang. Oh, uish. Kuat. Pah, naik. Jap, lepas dulu. Jap, tukar tangan. Okey, sini pula. Okey, go. Pak. Jom. Okey, tengok sungai. Nampak sungai. Mantap. Jom, bye-bye sungai. Cepat naik. Go, panjat sikit lagi.